Sempena sambutan Hari Sukan Negara Kelantan FM tampil menjayakan penganjuran bertemakan Sukan Dulu-Dulu khusus kepada kaki tangannya. Pengarah penyiaran Kelantan, Ivan Toh berkata, ia sebagai usaha mengeratkan ukhuwah selain membudayakan gaya hidup sihat dan tubuh yang cergas. Untuk edisi 2025 ni kita bawakan sukan dulu-dulu. Jadi kita nampak pelibatan semua pegawai-pegawai kita, kaki tangan kita juga rasa teruja, dan itulah yang kita nak sebenarnya. Kita nak ambil kesempatan ini untuk eratkan silaturahim antara kita dan juga amalkan gaya hidup yang sihat. Itu yang penting sebenarnya. Objektif utama penganjuran Hari Sukan Negara ini untuk memberikan kesedaran dan memupuk gaya hidup yang sihat itu dengan tema Malaysia Aktif tahun ini. Antara sukan yang dipertandingkan ialah acara bowling kelapa, selipar gajah, lari dalam guni, ular radu dan tarik tali. Penganjuran turut digabungkan dengan Hari Keluarga Tabika Kemas Kelantan FM yang melibatkan penyertaan anak-anak serta ahli keluarga warga jabatan berkenaan.